Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Dan dirahmati Allah, Tuan Pengerusi Majlis, khususnya kepada pimpinan daripada Pekida, kemudian seterusnya kepada pengerusi masjid yang penuh barakah ini, ahli jawatan kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, seterusnya kepada div-div kehormat, dan kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang-abang, serta adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Pertama, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya, dengan izinnya pada malam ini dapat kita sulamkan malam ini dengan sedikit majlis ilmu. Jadi mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi memberi manfaat kepada kita, dapat kita jadikan satu ilmu yang berguna dalam usaha kita untuk terus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, saya tidak dimaklumkan oleh pengurusi berapa lama ceramah kita ni, kan. Jadi mungkin saya jangkakan sebelum subuh kita habis insya-Allah. Jadi saya akan kongsikan pada malam ini sesuai dengan tajuk kita, iaitu Sejarah Islam Nusantara ke arah pembentukan jati diri bangsa Melayu dalam 5 bab. 5 bab je. Jadi kalau 5 bab ni cepat habis-habislah. Kalau tak, kita panjang sebelum subuh. Tak sempat habis, kita sambung tahun depan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, okey. Kita mulakan maknanya saya kongsikan mengenai 5 bab. Okey, kita mulakan dengan bab yang pertama, iaitu tanah di Nusantara ini. Kita kenal dulu tanah di Nusantara ini. Tuan-tuan sekalian, bab pertama mengenai Nusantara kita ni, saya suka nak kongsikan mengenai tanah di sini daripada zaman Nabi Adam AS lagi. Nabi Adam AS diturunkan ke muka bumi ini kurang lebih 10,000 tahun ataupun sebelum tu lagi. 10,000 tahun. 8,000 tahun sebelum Masihi. Okey. Jadi 8,000 tahun sebelum Masihi ataupun 10,000 tahun lah, kita 2,000 Masihi kan. Waktu tu yang ada di muka bumi ini seperti mana yang disebut dalam orang sains, ada makhluk-makhluk yang lain, jin, termasuk macam manusia tapi bukan insan. Macam manusia tapi bukan insan. Itu yang ketika Allah Subhanahu wa taala nak menjadikan Adam, dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan tatkala Tuhanmu berkata kepada malaikat, aku ingin menjadikan di bumi ini khalifah. Malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kenapa nak menjadikan satu makhluk yang akan merosakkan muka bumi dan menumpahkan darah? Jadi macam manusia ni pernah ada. Jadi ada setengah mana perbahasan para ulama kita, wujudnya macam kita tapi bukan insan. Bukan insan. Kajian daripada
saintis-saintis, ahli sejarah, nanti tuan-tuan boleh search. Ada satu kajian yang agak menarik juga daripada Noah Hariri. Dia mengarang buku, tajuk dia Sapien. Sapien. Sapien ni istilah manusia, macam manusia. Sapien ni banyak jenis. Yang paling cerdik antara sapien ni adalah Homo sapien. Dalam saintifik, manusia ni diberi nama Homo sapien. Tapi banyak sapien-sapien yang lain. Macam manusia. Dia kaji tengkorak. Noah Hariri ni, dia mengkaji tengkorak. Tengkorak-tengkorak manusia. Dia kata, ada yang tengkorak macam manusia, tapi ini bukan insan ni. Dia bukan insan. And, jadi, akhirnya, mereka berpendapat bahawa sapien-sapien yang lain ni semua mati. Tinggal Homo sapien. Cuma Noah Hariri ni tertanya-tanya, macam mana Homo sapien boleh mendapat insight ataupun akal, dia panggil. Tapi kita dalam Islam jelas bahawa Adam AS insan, antaranya diberikan akal kepada manusia ni. Okey, jadi diturunkan manusia di muka bumi ini. Okey. Berlalu masa, manusia ni engkar, tuan-tuan sekalian. Maka pendekkan cerita, zaman Nabi Nuh alaihissalam. Zaman Nabi Nuh alaihissalam berlaku banjir besar. Tarikhnya bila? Lebih kurang 6,400 tahun sebelum Masihi. Sebelum Masihi ini merujuk sebelum Nabi Isa AS. Nabi Isa ini 1 Masihi. Kan kita kan 2024 Masihi. Maknanya tarikh daripada Nabi Isa. Makna lahirlah. Ini 6,400 tahun sebelum Masihi, wujud banjir besar. Dan manusia tidak mempunyai catatan mengenai manusia. Zaman itu diberi nama oleh para pengkaji sebagai Ubaid period. Nanti tuan-tuan boleh search. Apa tu Ubaid period? Ubaid period ni zaman manusia tak ada catatan. Kita tak tahu apa jadi. Kita tahu ada wujudnya Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Nuh, banjir besar, Ubaid period. Tak tahu. Kita tak tahu, catatan kita tak tahu. Kemudian tuan-tuan sekalian, pertama kembali manusia ada catatan, iaitu lebih kurang 3,000 tahun sebelum Masihi. 3,000 ke 3,500 tahun, itu waktu zaman Mesopotamia. Mesopotamia sekarang di Iraq. Manusia ada catatan. Orang Sumeria, orang situ dia mula cipta balik tulisan, ada catatan mengenai manusia. Mesopotamia. Dan waktu zaman Mesopotamia kurang lebih 2,000 tahun sebelum Masihi, 2,000 tahun sebelum Masihi, Nabi Ibrahim. Itu zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau cerita Nabi Ibrahim ni zamannya mana? Zamannya lebih kurang 2,000 tahun sebelum Masihi. Jadi Nabi Ibrahim dia berhadapan dengan satu orang raja, Namrud. Namrud ni istilah raja. Macam Firaun. Firaun ni istilah raja. Banyak Firaun. Namrud ni istilah raja untuk Mesopotamia. Kalau Firaun, raja untuk Mesir. Jadi daripada Mesopotamia, kemudian wujudnya kerajaan Mesir. Mesir lama lah. Tengah-tengah ni, daripada Iraq pergi ke Mesir, tengah-tengah inilah Baitul Maqdis ataupun Jerusalem. Jadi berlaku Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Namrud dekat sekitar Babylon. Babylon di Iraq sana tu. Jadi mana di situ dibakar. Kemudian Nabi Ibrahim kata, dah dia tak mau duduk dekat Mesopotamia, dia nak pergi ke Mesir. Dekat Mesir itulah dia duduk dekat sekitar Jerusalem ataupun Baitul Maqdis. Tarikhnya bila? 2,000 tahun sebelum Masihi. Jadi hari ini kalau kita ada rezeki datang pergi ke Palestin, pergi ke Baitul Maqdis, dekat Hebron ada makam Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga dia.
Dan itu di situ dah. Tuan-tuan muslimin muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Ni bab pertama ni kita cerita tarikh dulu biar kita nampak kita ni kat mana. Berlalu masa Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa 1400 tahun sebelum Masihi. 1300-1400 tahun sebelum Masihi. Itu Nabi Musa alaihissalam. Dia berhadapan dengan Firaun. Okey. Kemudian Nabi Musa pun berjaya membawa Bani Israel keluar daripada Mesir. Pendekkan cerita, orang Bani Israel duduk dekat sekitar Palestin, sekitar Jerusalem. Kemudian 1000 tahun sebelum Masihi, 1000 tahun sebelum Masihi, Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud. Ketika itu tuan-tuan sekalian, 1000 tahun sebelum Masihi ini perpindahan antara zaman gangsa ke zaman besi, Bronze Age ke Iron Age. Jadi sebab itulah antara mukjizat Nabi Daud alaihissalam, dia boleh melembutkan besi dengan tangan dia. Jadi ketika itu ada satu orang raja. Nama raja ni kalau dalam Quran disebut sebagai Jalut. Jalut ni nak sangat besi. Sebab besi itu lebih keras daripada tembaga. Maka dia pun mencari besi, dan antara yang banyak besi ni dekat Jerusalem. Sebab Jerusalem ni gunung. Jerusalem ni bukit 800 meter daripada paras laut. Jadi dia nak serang Jerusalem, dan dia nak besi je, dia akan bunuh semua orang. Maka ketika itu Allah datangkan satu orang, maknanya yang panglima bernama Talut. Ni dalam Quran Allah cerita benda ni. Maka Talut bersama Nabi Daud lawan Jalut. Maka Jalut berjaya dikalahkan 1000 tahun sebelum Masihi. Lepas zaman Nabi Daud, zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni, kita semua tahu, dia boleh berbahasa haiwan, boleh maknanya bercakap dengan binatang dan sebagainya. Itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Berlalu masa tuan-tuan sekalian, catatan menyebut mengenai bahagian Nusantara 700 tahun sebelum Masihi ditemui, maknanya satu relau paling besar di dunia dekat Kedah sana tu. Iaitu relau, ada beribu relau, tempat melahirkan besi, tempat melahirkan paling besar di dunia. Tuan-tuan, kita kena faham tanah kita ni kaya dengan maknanya bahan-bahan bumi yang sangat-sangat bagus. Itu 700 tahun sebelum Masihi. Tuan-tuan sekalian, okey, boleh boleh ikuti lagi tarikh ni bab pertama ni berat sikit lah. Bab pertama ni sejarah dengan tarikh tu. Okey, 500 tahun sebelum Masihi, 500 tahun sebelum Masihi, ada satu orang disebut dalam Quran namanya Zulkarnain. Zulkarnain ini bermaksud yang mempunyai dua tanduk. Zulkarnain yang punya dua tanduk. Dalam surah Kahfi Allah cerita kisah dia. Dia mengembara, dia bertemu dengan satu kaum. Kaum ni la yakaduna yafqahuna qaula, tidak difahami bahasanya. Kaum ni cerita pada Zulkarnain, ada makhluk yang selalu membuat kerosakan. Nama makhluk ni Ya'jud dan Ma'jud. Boleh tak tolong kami buat tembok? Maka Zulkarnain bersetuju. Okey, bahasa tak senampang, okey, aku buatkan tembok, maknanya cumanya tolong aku. Atuni zubaral hadid, berikan aku kepingan besi. Atuni zubaral hadid, berikan aku kepingan besi. Tuan-tuan sekalian, saya baru-baru ni saya mencari tempat melalui clue Al-Quran, mana satu kawasan bangsa dalam dunia ni yang bahasanya tidak difahami.
Maksudnya bahasa dia, perkataan-perkataan dia tidak langsung bercampur dengan bahasa-bahasa lain. Jadi saya tengok rupa-rupanya bahasa Georgia. Georgia ni dekat satu kawasan sepadan dengan Rusia sana. Orang Georgia ni juga mengakui bahasa dia tak campur dengan bahasa Arab, dengan bahasa Parsi, dengan bahasa Turki. Sampai sekarang bahasa dia bahasa sendiri-sendiri dia je. Dalam dunia kan sekarang 6 bilion manusia, hanya 10 juta saja yang menuturkan bahasa Georgia. Jadi saya pun pergi Georgia baru ni. Saya kata, dapat satu clue Quran. Kan? Saya perhati batu-batu dekat pegunungan di Georgia, batu-batu tu berkarat. Tuan-tuan, kita biasa tengok batu. Batu ni berlumut. Tapi ni batu berkarat. Kalau batu berkarat, maknanya batu tu ada besi. Saya ambil sampel, bawa balik Malaysia, kita pergi ke lab dekat UTM, Universiti Teknologi Malaysia, Johor, tengok batu tu betul ada besi, tuan-tuan sekalian. Kan? Batu tu betul ada besi. Ada sampel lagi, sebab dalam Quran Allah sebut kan, atuni zubaral hadid, berikan aku kepingan besi. Kemudian besi itu dah dibakar, afrir alaihi qitra, tuangkan tembaga. Ada satu tu saya dapat, besi campur tembaga dalam tu. Saya kata, saya kata kalau betul lah tempat sini, maknanya saya tak tahu tembok tu di mana, tapi dalam radius 1000 kilometer, maknanya situlah tempat Ya'juj Ma'juj. Jadi kali ketiga saya datang. Kali ini saya datang, saya melalui pegunungan Kaukasia, saya melintas pegunungan Kaukasia tu ke Rusia. Seberang sana ke Rusia. Sebab saya nak ambil sampel batu tu. Sampai ke sana, saya ambil beberapa sampel batu, balik, bawa ke lab, tak ada unsur besi, tuan-tuan sekalian. Seberang sana tak ada. Seberang sini ada. Soalannya, tuan-tuan sekalian, besi dari mana? Besi dari mana? Saya tak nak obses. Setengah-setengah pensyarah, obses. Itu besi daripada Tanah Melayu, daripada Kedah. Saya tak tahu, wallahu alam. Cumanya buktikan satu relau yang lebih besar daripada di Kedah. Buktikan, tolong cari. Nanti tuan-tuan jumpa, bagi tahu saya. Jepun adalah 12. Perancis adalah 12. Kita beribu relau. 700 tahun sebelum Masihi. Tuan-tuan sekalian, saya mengkaji keris. Antara kajian keris yang ditulis oleh orang British, wujudnya keris picit di karangan orang Melayu. Orang Melayu dapat besi, dia picit, jadi sebuah keris. Saya memerhatikan keris-keris lama antik yang saya jumpa, dan saya bandingkan dengan tulisan daripada orientalis, daripada British. Dia kata, orang Melayu ni antaranya adalah, dia boleh buat keris picit. Saya perhati, tuan-tuan sekalian, yang ada kemahiran melembutkan besi ini adalah Nabi Daud alaihissalam. Selepas Nabi Daud wafat, orang Arab tidak mewarisi ilmu ini. Hatta Bani Israel tak mewarisi ilmu ini. Tak jumpa satu senjata pun daripada Palestin, daripada Israel, yang dibuat daripada lenturan tangan. Tak ada. Kan? Daripada Arab, tak ada. Daripada tanah Melayu kita ada. Kenapa kemahiran besi, melenturkan besi dengan tangan tu ada ke tempat kita? Saya pulangkan tuan-tuan sekalian kaji. Malam ni kita cerita, bukan saya nak bagi untuk tuan-tuan percaya, tuan-tuan kaji. Nanti mungkin kita datang lagi ceramah, jadi tuan-tuan dah mengkaji lagi sedap kita berceramah. 500 tahun sebelum Masihi, iaitu Zulkarnain. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Berlalu masa. Satu Masihi Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam satu Masihi. Jadi Nabi Isa alaihissalam nak dibunuh oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Rom, tapi Allah angkat ke langit. Allah sebut dalam Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Dia tidak dibunuh,
dia tidak disalib tetapi diserupakan. Maka ketika Nabi Isa diangkat ke langit, maka pengikut-pengikut Nabi Isa juga diburu untuk dibunuh, tuan-tuan sekalian. Berlalu masa 200 tahun selepas Nabi Isa, maknanya 200 Masihi lah, 200 Masihi, satu orang ahli falsafah daripada Greek namanya Ptolemy. Nanti tuan-tuan catat, tulis ejennya Ptolemy, Ptolemy. Dia menulis mengenai satu tempat yang kaya dengan emas, diberi gelaran tempat itu dengan nama Aurea Kersani. Aurea Kersani itu maksudnya semenanjung emas. Dalam bahasa Melayu lama, di tempat itu dipanggil sebagai Suwarna Bumi. Suwarna, warna, Suwarna Bumi. Ataupun dalam bahasa Sanskrit disebut sebagai Swarnabhum. Kalau kita pergi ke airport Thailand, apa nama airport Thailand di Bangkok? Swarnabhum. Itu merujuk kepada semenanjung emas, yang merujuk kepada semenanjung tanah Melayu ni. Sebab itu kurun kelima, tuan-tuan sekalian, kurun ke-15, Portugis datang ke bahagian tanah Melayu ni, dia declare je. Dia datang kenapa? Gold, glory, gospel. Gold kerana emas, glory untuk kemenangan, dan juga nak kafirkan, maknanya anak-anak Melayu ni. Kurun ke-15. Nanti kita akan cerita yang bab 3G tu. Kan? Itu kurun kedua. Kita nak cerita tanah dulu. Tanah sini ni apa dia ada? Aurea Kersani ataupun Aurea Kersani ataupun semenanjung emas. Kita memang kaya dengan emas, tuan-tuan sekalian. Nanti tuan-tuan boleh rujuk bahagian maknanya Sirim kita boleh tanya dia. Okey. Kualiti emas daripada semenanjung tanah Melayu sangat tinggi. Kalau negara lain dia memang ada emas, tapi purity tak tinggi. Mungkin 50%, mungkin 40%. Jadi kalau nak dapatkan 916 ataupun yang gold bar 100%, dia kena refinery banyak. Dia kena nak purity tu, dia kena tambah-tambah banyak. Tapi emas yang dapat daripada Aurea Kersani, emas dia memang tinggi dah. 916, memang 90%, 80% ke atas dah. Itu kualiti emas kawasan kita ni. Kan? Ni. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Kemudian tuan-tuan sekalian, berlalu masa di Nusantara ini, dia ada dua tanah. Nusantara ni dia ada dua tanah. Satu dipanggil Malay Archipelago, iaitu tanah Melayu. Satu lagi Jawa Archipelago, tanah Jawa. Dan bila sebut Nusantara ni, kajian daripada orang Eropah dibahagikan terus dua, Malay Archipelago dan juga Jawa Archipelago. Malay Archipelago ni mana? Tanah Melayu ni mana? Sumatera. Sumatera tu semua tanah Melayu. Sumatera tanah Melayu, semenanjung tanah Melayu sampai ke selatan Thailand sekarang ni, sampai ke Champa. Kepulauan-kepulauan Melayu termasuk Filipina, Sulu sana tu. Itu Malay Archipelago. Jawa Archipelago, tanah Jawa ni daripada Jakarta, mana Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan kepulauan-kepulauan Jawa. Contoh Pulau Madura, contoh Pulau Bali. Itu dua tanah tu. Malay Archipelago dan Jawa Archipelago. Tuan-tuan muslimin muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Jadi itu bahagian maknanya tanah di Nusantara dan orang-orang yang berada di bahagian Nusantara ini. Habis bab pertama. Okey. Saya nak cerita 5 bab je. Kan? Jadi tak tahu bila habis, 5 bab je. Ni habis bab pertama, iaitu bahagian Nusantara ni. Okey. Jadi saya rasakan ceramah kita ni agak panjang. Dalam pukul 8.45 nanti kita buat mahali qiyam. Kalau orang baca maulid, kan baca sejam, kaki pun dah kebas, pinggang pun dah sakit. Dia ada bahagian mahali qiyam. Bangun, semua bangun berselawat kan. Ada 8.45 tu kita bangun ramai-ramai. Kan? Biar taklah nanti Allah
Kaki aku dah sakit, kebas ni kan. So kita ada tempat, maknanya mahali qiyam. Dalam 45 kita bangun untuk selawat insya-Allah. Muslimin dan muslimat hadirin sekalian. Okey. Bab yang kedua. Bab yang kedua. Kedatangan Islam di Nusantara. Bab kedua, kedatangan Islam di Nusantara. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada tahun 570 Masihi. Jadi kita biasa dengar Nabi lahir tahun gajah. Tahun gajah tu kalau Masihi dia bila? 570 Masihi. Nabi mendapat wahyu 610 Masihi. Nabi dapat wahyu 610 Masihi. Waktu itu dekat dunia ni ada apa? Dekat dunia ni ada apa? Waktu itu 610 Masihi, dekat dunia ada apa? Ada dua kerajaan besar dan ada dua laluan besar dunia. Dua kerajaan besar iaitu Rom dan juga Parsi. Tanah-tanah Rom dan tanah Parsi. Dua laluan besar adalah laluan sutra dan laluan rempah. Okey, laluan sutra, Silk Road bermula daripada Xi'an. Xi'an melalui Khurasan. Khurasan sekarang Afghanistan. Melalui Khurasan pergi ke Asia Tengah, Central Asia, negeri Tantan tu. Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Gostan, negeri Tantan, kata Piramli tu kan. Central Asia pecah pada dua, Rom dan Parsi. Itu Silk Road. Kan? Laluan sutra. Laluan rempah. Laluan rempah mana? Laluan rempah ni kalau sekarang Guangzhou. Guangzhou melalui semenanjung tanah Melayu. Melalui semenanjung tanah Melayu pergi ke Goa, India, pecah pada dua, Rom dan Parsi. Laluan rempah ni penting. Rempah ni bukan saja untuk makanan. Rempah ni untuk mengawet makanan. Kalau dulu perang, 100,000, 200,000 tentera bergerak, maknanya 200,000 orang hari-hari nak makan. Jadi kalau orang sembelih daging, sembelih haiwan, nak perap dia tu dengan rempah. Rempah lagi penting daripada sutera. Antara lain rempah ni apa? Ubat luka. Perang dulu berhadapan betul-betul tuan-tuan sekalian. Maknanya memang perang, luka-luka semua. Dan saya tengok manuskrip Melayu di Museum Quran Naratiwat. Ada 29,000 manuskrip orang Melayu. Antaranya adalah kaedah menyusun usus. Kagum betul saya. Orang Melayu kita, dia ada ilmu menyusun usus. Kalau perang, perut terburai, dia kan boleh cantum dulu terus, tak boleh. Dia kena bersihkan usus tu, kena susun dulu, baru boleh cantum. Kan? Nanti ini tuan-tuan boleh pergi, boleh tengok je. Museum Quran Naratiwat. Maknanya manuskrip menyusun usus orang Melayu. Kan? Jadi rempah ni, luka-luka rempah. Selain daripada itu, rempah ni juga untuk antibody. Makan untuk, jadi kalau katakan orang Arab pergi ke India, makanan tak bersih apa semua kan. Jadi untuk ubat-ubatan, untuk antibody, itu rempah-rempah. Jadi laluan rempah ni daripada Guangzhou melalui semenanjung tanah Melayu pusing pergi ke Goa. Kalau tak nak melalui semenanjung tanah Melayu, dia kena tukar dekat Segenting Kera. Segenting Kera tu selatan Thailand. Di Segenting Kera tu beza dia lebih kurang 40 km. Jadi daripada Guangzhou dia pergi ke Segenting Kera, sekarang Patani. Punggah barang, tarik, pergi seberang, pakai kapal lain, pergi belayar. Kalau tak nak, sebab kalau pusing tu 1,400 km tau. 1,400 km. Kalau tak nak, dia tukar kapal dekat Segenting Kera. Kan? Jadi, waktu Nabi SAW lahir, apa yang ada di dunia? Dua benda. Satu, laluan sutra. Satu, laluan rempah. Jadi kita ni termasuk dalam laluan rempah, tuan-tuan sekalian. Kan? Jadi maknanya itu yang ada kat dunia. Jadi tuan-tuan sekalian,
Maka Nabi SAW menyampaikan dakwah kepada para sahabat, dan tuan-tuan sekalian, para sahabat kemudian Nabi wafat. Nabi wafat 632 Masihi. 632 Masihi, para sahabat mula mengislamkan dua kerajaan besar ini dan dua laluan besar ini. Nabi wafat 600 berapa? 32 Masihi. Kan? Macam semua hafal tak catat hafal di hujung kelas ni kita ada kuis. Okey. Nabi wafat 632 Masihi. Tuan-tuan sekalian, saya bagi tarikh lagi biar pening dulu. 636 Masihi. 4 tahun lepas Nabi wafat. 636 Masihi, orang Islam berjaya menawan istana Parsi yang berada di Tispun. Tispun sekarang Baghdad. Baghdad ni nama baru. Dulu Tispun nama dia. Tispun 636 Masihi. Dan 60% tanah-tanah Rom berjaya diambil bawah Islam. 60% tanah Rom bawah Islam. Parsi keseluruhan, Parsi jatuh ke tangan Islam. Dan para sahabat berjaya mengislamkan laluan rempah dan juga laluan sutra. Laluan sutra dipimpin oleh Sayyidina Qis dan Sayyidina Qas. Makamnya berada di Yugur. Laluan rempah diislamkan oleh Abi Waqqas. Ada yang kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi saya teliti sejarah, bukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal, wafatnya di Madinah. Adik dia. Ada yang kata Abdullah bin Abi Waqqas dan sebagainya. Tapi maknanya Abi Waqqas yang berada di sana. Jadi dua laluan ini berjaya diislamkan. Dua laluan berjaya diislamkan. Dekat makam Abi Waqqas dekat Guangzhou, tertulis kata-kata dia. Kami datang ke negeri China untuk mengislamkan China. Kami tidak akan pulang lagi ke negara Arab. Satu antara dua pasti akan berlaku, sama ada kami syahid di bumi China atau Islam tersebar di bumi China. Terbukti Islam tersebar di bumi China. Jadi ketika Rasulullah wafat, para sahabat telah berjaya mengislamkan dalam sutra dan laluan rempah. Ada makam sahabat yang berada di Guangzhou, ada makam sahabat yang berada di India. Kenapa tiba-tiba di bahagian Nusantara Islamnya dikata oleh British kurun ke-12, kurun ke-13? Mustahil, tuan-tuan. Mustahil. Kalau kita baca sejarah, kita Terengganu adalah maksudnya batu bersurat kurun ke-12 macam tu kan. Takkanlah India dapat Islam, China dapat Islam, tengah-tengah ni tak dapat. Azan. Okey. Kita sambung azan tuan-tuan insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat rahmatullahi sekalian. Okey. Jadi kita dalam bab 2 tadi kita dah bab pertama kita cerita mengenai tanah ini, okey. Yang keduanya maknanya sejarah Islam di bahagian Nusantara kita ni, tuan-tuan sekalian. Okey. Jadi tuan-tuan sekalian, ketika pendakwah datang kemari, tuan-tuan sekalian ya. Okey. Di sini ni agama apa? Kita cerita bahagian Nusantara kita ni lah. Disebut dalam buku-buku kajian sejarah, orang putih tulis bahawa orang Melayu kita ni penganut Hindu dan juga Buddha. Okey, di Nusantara ni ada dua tanah kan? Tanah Melayu, tanah Jawa. Okey, iaitu orang Hindu Buddha menguasai kawasan sini. Tapi saya tengok tuan-tuan sekalian dalam jurnal Royal Asiatic Society, dalam jurnal Royal Asiatic Society dia mengkaji mengenai orang bahagian Nusantara ni, dia kata kajian dia mendapati bahawa orang di bahagian Nusantara ini daripada sudut kepercayaan dan pegangan ada kesamaan dengan orang daripada Mesopotamia. Mesopotamia mana zaman Nabi Ibrahim AS.
Jadi saya berpendapat tuan-tuan sekalian, selain Hindu dan Buddha, di sini wujudnya orang yang berpegang agama Hanif. Hanif ni maksudnya orang yang percaya Allah itu satu, tapi bukan daripada syariat Nabi Musa dan juga Nabi Isa alaihissalam. Sebab itu tuan-tuan sekalian, ketika pendakwah datang kemari, antara orang Melayu dengan Malay Archipelago dengan Jawa Archipelago, kita mudah terima Islam. Dan tidak ada maksudnya kuil yang besar di tanah-tanah Melayu. Di Muara Jambi, Sumatera ada, tapi tak melambangkan maknanya sebuah pegangan betul-betul. Beza dengan tanah Jawa. Tanah Jawa betul, memang betul wujudnya satu maknanya candi Prambanan, candi Borobudur. Bagian kita kat Kedah, takkanlah kalau semua orang Melayu semata-mata Hindu dan Buddha hanya di lembah Bujang melambangkan sebuah kerajaan punya kuil. Kan? Jadi maknanya wujud tak nafi, tapi dia tak cerita bahawa wujudnya pegangan agama Hanif di sini. Sebab itu ketika pendakwah datang, kenapa orang Melayu lebih mudah terima Islam? Orang Jawa berperang. Berperang tuan-tuan sekalian. Kan? Wujudnya peperangan dengan kerajaan Hindu-Buddha untuk wujudkan kerajaan Demak. Tapi Melayu tak ada. Lepas tu nanti kita sharekan cerita, bila cerita perang jihad. Perang jihad pertama di Nusantara adalah pada kurun ke-14. Ketika kita cuba Islamkan tanah Jawa, mengalahkan tentera kerajaan Majapahit dan gantikan dengan kerajaan Demak. Tapi tanah Melayu tak ada. Tanah Melayu tak ada perang jihad. Kan? Semua pendakwah. Sebab itu bila orientalis cerita kita ni Hindu Buddha, bagi orang Melayu saya tak nampak benda tu semata-mata Hindu Buddha. Kan? Jadi kalau kajian Royal Asiatic Society ni jurnal tau, kan, bahawa wujudnya maknanya hubungan kita dengan Mesopotamia maknanya zaman Nabi Ibrahim, saya yakin wujudnya pertama agama Hanif kat sini. Yang kedua sihir. Sihir. Sebab sihir mula diturunkan di Mesopotamia. Quran ceritakan kisah ni, bagaimana antara yang menurunkan sihir adalah dua malaikat bernama Harut dan Marut, diturunkan di Babil. Babil itu Babylon. Saya pergi Iraq, orang Iraq bagi pendapat naratif setempat. Dia kata Mr. Muhammad, kau nak tahu tak dekat mana Harut dan Marut dikurung? Kalau ikut dia cerita macam itulah naratif masyarakat setempat. Saya pun pergi diajak masuk ke kota Babylon lama, dekat situ ada satu telaga. Ada kata kat situ. Itu mengikut pandangan dia lah. Tapi maknanya sihir dan juga pegangan agama Hanif. Tuan-tuan sekalian, agama negara Arab diutus Nabi. Nabi bersihkan sihir. Nabi Musa alaihissalam bersihkan sihir. Nabi Sulaiman alaihissalam bersihkan sihir. And siapa lagi lawan sihir? Nabi kita Muhammad SAW bersihkan sihir. Sebelah kita, siapa bersihkan? Siapa bersihkan tuan-tuan sekalian? Sebab itu sihir kat tempat kita memang wujud dan agak kuat juga. Sebab itu perlawanan antara sihir, itu ilmu hikmah lah kita panggil. Kenapa orang cakap, kenapa negara Arab tak ada ilmu hikmah? Beri-beri orang Melayu klaim ilmu hikmah, sebab waktu pendakwah datang kemari, dia antaranya berlawan dengan sihir. Itu nanti kita akan cerita berbab yang seterusnya, yang lebih detail lagi tuan-tuan sekalian. Muslimin dan muslimat sekalian. Okey. Habis bab yang kedua, iaitu mengenai bagaimana Islam sampai ke Nusantara ni, tuan-tuan sekalian. Okey. Kita pergi bab yang ketiga. Lebih detail lagi. Islam untuk orang Melayu dan orang Jawa. Kita panggil Malay Archipelago dan Jawa Archipelago. Orang Melayu dan orang Jawa, tuan-tuan sekalian. Okey. Jadi macam saya sebut tadi, Nabi Muhammad SAW dapat wahyu 610 Masihi. Nabi wafat pada tahun 632 Masihi. Dan tuan-tuan sekalian, pada tahun 642 Masihi, pendakwah telah mula datang kemari.
Ditemui makam Abi Waqqas di Guangzhou, China, di India, dan baru ni ditemui satu makam di Barus. Barus tu Sumatera. Syekh Rukunuddin, wafatnya pada tahun 28, wafatnya pada tahun 48 Hijrah. Kalau 48 Hijrah atau sekalian, kalau tak sahabat, maknanya tabi'in yang berada di sana tu. Kalau tak sahabat, 48 Hijrah. Tapi kenapa kita tak tahu sejarahnya? Baru-baru ni dia baru keluar. Kenapa tuan-tuan sekalian? Tuan-tuan sekalian, ketika penjajah datang kat negara kita ni, antara benda yang diambil adalah buku-buku dan catatan-catatan sejarah kita ni. Itu antara benda yang diambil. Dulu, benda ni saya dengar waktu saya kecil lagi, tuan-tuan sekalian. Ustaz saya sebut, dia kata, waktu saya belajar dulu kan, kita dulu mula belajar kitab-kitab lama, unduk kan, kitab kuning, mau kena ingat, guru saya Kelantan. Dalam dunia ni, ada satu grup dipanggil orang talih. Dia nak merosakkan Islam dari dalam. Saya faham, orang talis, apa benda tu? Saya kecil gitu. Okay. Ketika saya dah besar, makin besar tuan-tuan sekalian, saya pun dah mula belajar masuk universiti dan sebagainya. Saya pernah menjadi pensyarah jemputan di Moscow State University di Rusia. Saya pernah mengajar di Rusia, tuan-tuan sekalian, 2009. Dulu saya pernah mengajar di Rusia. Di sana saya jumpa 13 manuskrip Melayu yang tak ada kat mana-mana tempat. 13 manuskrip Melayu, termasuk undang-undang bertulis bangsa kita Melayu sebelum kedatangan Islam. Tapi penjajah kata apa? Orang Melayu ni lekeh. Undang-undang dia undang-undang adat, daripada mulut ke mulut. Sampai Islam datang, baru ada undang-undang bertulis. Itu pun kurun ke-11, kurun ke-12. Tapi saya tengok dengan mata saya sendiri, undang-undang bertulis bangsa kita Melayu sebelum kedatangan Islam. Bukan tulisan Jawi. Tulisan dia tulisan rencong, tulisan aksara. Maknanya ada 100 muka surat lebih. Siapa mencuri didenda 2 tahil emas. Saya tengah buat PhD, tuan-tuan sekalian. Masih lagi diajar orang Melayu tak ada undang-undang bertulis. Masih lagi diajar. Tapi saya jumpa undang-undang bertulis bangsa kita Melayu di Saint Petersburg di Rusia. Diorang angkut buku-buku kita, dia tulis sejarah kita untuk kita percaya. Dia nak tipu sejarah kita, tuan-tuan sekalian. Kan orang tua-tua kita dulu ada pepatah, kalau mahu merosakkan buah-buahan, rosakkan kulitnya. Jika mahu merosakkan tumbuh-tumbuhan, rosakkan akarnya. Dan jika mahu merosakkan sebuah bangsa, rosakkan sejarahnya. Jadi dia tulis untuk kita percaya. Dia tulis untuk kita percaya, tuan-tuan. Jadi maknanya Syekh Rukunuddin dekat maknanya 48 Hijrah yang berada di Barus, Indonesia sana. Kalau sekarang Indonesia lah, kalau tidak dia adalah Sumatera, Tanah Melayu. Kemudian wujudnya, tuan-tuan sekalian, kerajaan-kerajaan Melayu awal, kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak tu sama dengan zaman kerajaan Abbasiyah. Satu zaman Abbasiyah, 850 Masihi, kerajaan Perlak wujud. Kemudian kerajaan Aceh. Kemudian tombangnya Sriwijaya kalah dengan Majapahit. Anak Sriwijaya masuk Islam, asaskan kerajaan Melaka. Jadi tanah Melayu ni Islam dulu, tuan-tuan sekalian. Sampai kurun ke-14. Kurun ke-14 ni zamannya Sultan Murad. Sultan Murad ni ayahnya Sultan Muhammad Al-Fatih. Saya kaji baru ni pergi ke Arkib Turki. Kita kaji sejarah, maknanya surat-surat Raja Melayu yang diutus kepada Utsmaniyah. Kenapa kita tak pernah berada di bawah kerajaan Turki? Kita tak pernah berada di kerajaan Turki. Sebab kerajaan Turki Utsmaniyah hanya menjadi khalifah pada 1517. Selepas Melaka tombang. Sebelum tu kita dengan Utsmaniyah ni kawan-kawan raja. Sebab tu kita tak bawa Utsmaniyah. Kita kawan-kawan raja Islam. Ada utusan-utusan surat kita di sana tu. Tombang Melaka baru khalifah tu Utsmaniyah jadi khalifah.
kan, raja lepas Muhammad Al-Fatih pun. Okey, balik pada cerita maknanya kurun ke-14 tu. Jadi kurun ke-14 tuan-tuan sekalian, kurun ke-14 Sultan Murad dia mengirimkan 9 orang pendakwah. Dia mengirimkan 9 orang pendakwah untuk melihat maknanya perkembangan Islam di bahagian Nusantara ni. Dipimpin oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq dan Maulana Muhammad Al-Maghribi, betul nama dia. Jadi bila dia balik, dia maknanya balik ke Turki buat satu kesimpulan. Tanah Melayu settle. Tanah Jawa belum settle. Tanah Jawa masih lagi Hindu-Buddha. Maka dengan sama-sama kerajaan Melayu di sini dikirimkan 9 pendakwah awal. Ini sebelum Wali Songo tau. Sebelum Wali Songo. Jadi Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, Maulana Aliuddin dan termasuk Syekh Shubakir. Kejap lagi tuan-tuan search nama Syekh Shubakir. Nanti tuan-tuan akan jumpa macam mana Syekh Shubakir berlawanan dengan sihir di bahagian Nusantara. Macam saya sebut tadi lah. Di tanah Arab, Nabi-Nabi dah bersihkan sihir. Di sebelah kita, siapa bersihkan sihir? Antaranya Syekh Shubakir, dia ada catatan dia. Macam mana dia menulis, kawan-kawan kami syahid dekat belah-belah Timur Tengah tu dengan pedang. Kami pendakwah sini syahid dengan sihir. Syekh Shubakir tu. Dengan sihir, tuan-tuan sekalian. Maka 9 pendakwah awal ni membersihkan sihir yang pertama, baru 9 pendakwah yang kedua dipanggil nama Wali Songo. Wali Songo tu berperanan mengislamkan tanah Jawa, mewujudkan kerajaan Demak dan menombangkan kerajaan Majapahit. Itu kurun ke-14 dan berjaya, tuan-tuan sekalian. Jadi kejayaan itu, Sultan pertama Demak namanya Senopati Jimbun. Diberi gelaran Al-Fatah. Lebih kurang sama dengan tombangnya Konstantinopel, Sultan Muhammad digelar Al-Fatih. Lepas tu kita macam bangga kan, Sultan Muhammad Al-Fatih. Tuan-tuan jangan lupa kaji Sultan Al-Fatah kita. Sebab dia adalah operasi yang sama. Kalau sana mengalahkan tentera Nasrani Konstantinopel, sini kita mengalahkan tentera-tentera daripada Hindu-Buddha daripada Majapahit dan mewujudkan kerajaan Demak di sana. Jadi antaranya adalah kerajaan Melayu kita yang bantu untuk mewujudkan kerajaan Demak. Sebab itu kan ada bidalan ataupun pembayang pantun kan mengenai hubungan tanah Melayu dengan tanah Jawa. Jika roboh kota Melaka, papan di Jawa kami sorongkan. Jika sungguh bagai dikata, jiwa dan raga kami korbankan. Sebab itu elok tombangnya Majapahit, berdiri ni kerajaan Demak, Melaka tombang, Demak tolong. Dan Sultan ketiga, Demak syahid dekat Melaka. Nama Sultan tu Sultan Pati Yunus. Syahid kat Melaka, tuan-tuan sekalian. Dan raja kita ada satu catatan daripada Portugis yang diterjemahkan oleh British. Saya ada catatan tu. Kurun ke-18, catatan tu British tulis balik. Ketika tombangnya Melaka, 25,000 rumah orang Melayu kita ni dibakar. Diambil batu-batu ini, tangga-tangga dan sebagainya, dibuat kota Efamosa tu. Dan kota Efamosa tu didirikan di atas Masjid Agung Melaka. Sebab itu di Melaka tak jumpa makam-makam sultan-sultan kita. Batu-batu nisan ni diambil, dibuat antaranya kota Efamosa tu. Itu perangai orang Nasrani. Ketika orang Rusia dia menawan church-nya, batu-batu nisan orang Islam diambil untuk buat kota, tuan-tuan sekalian. Itu memang perangai orang Nasrani. Kita orang Islam kalau berperang dia ada adab. Kita takkan buat macam tu. Kita takkan rosak rumah ibadah, kita takkan rosak kubur-kuburan, kita takkan rosakkan. Orang Nasrani macam tu sebab dia tak ada adab, dia tak ada adab untuk berperang tu. Kan? Jadi Melaka tombang, tuan-tuan sekalian. Itulah bermulanya perang jihad. Maknanya daripada Demak kepada Melayu lah. Portugis. Kita berlawan Portugis, tuan-tuan sekalian. Dan tuan-tuan sekalian, kita orang Melayu kita ni
Dia tak menyerah tau. Okey. Banyak-banyak kerajaan Melayu dekat Malay Archipelago yang paling keras. Kita bukan klaim, tuan-tuan boleh baca sejarah. Yang paling keras adalah dua tempat. Kalau di Sumatera, Aceh, kalau di Semenanjung Tanah Melayu, di tempat lain adalah Semenanjung Tanah Melayu kita ni. Kita tak menyerah, tuan-tuan sekalian. And Raja Melayu Bugis dekat Makassar, Sultan Hasanuddin menyerah dengan Belanda. Dan sejarah tak faham kenapa dia menyerah sedangkan pahlawan-pahlawan Bugis masih kuat lagi. Itu yang pahlawan-pahlawan Bugis mencari mana sultan yang masih melawan Belanda. Dia nak bersama-sama. Itu orang Bugis datang kemari. Sebab sultan daripada tanah Melayu kita Semenanjung ni masih berlawan dan tak menyerah lagi, tuan-tuan sekalian. Sampai sudah tau. Kan daripada Belanda, daripada Portugis pergi ke Belanda 1641, kemudian berlawan dengan Belanda. Berlawan, tuan-tuan sekalian. Ada kita menang, ada kita kalah. Antara yang kita menang adalah Perang Riau II. Perang Riau II tu kita menang. Kan? Ketika Belanda nak kejar Raja Melayu kita, pembesar-pembesar kata tak apa. Sultan berundur ke Riau. Daripada Singapura, berundur daripada Johor, berundur ke Riau. Belanda kejar ke Riau. Okey, pergi ke pulau yang belakang lagi, Lingga. Maka di Riau dia ditahan oleh Raja Haji Fisabilillah. Dan antara benda yang menakutkan orang Belanda adalah penyelam-penyelam Melayu. Orang Melayu ni memang terror menyelam. Sebab kitalah satu-satunya bangsa yang memanggil negara sebagai tanah air. Orang lain tanah saja. Kita air pun negara kita. Tanah airku. And Perang Riau II, penyelam-penyelam Melayu ni menyelam, bocorkan Belanda punya kapal ni. Ilmu tu sayangnya saya tengok agak hilang. Ilmu tu diambil oleh orang putih, dibuat modul free dive. Sekarang free dive yang terror orang Saleh, Mas Saleh. Orang Melayu kita hilang ilmu tu. Padahal ilmu tu ilmu Melayu. Kan kalau kita orang Melayu bajau masih lagi menyelam 20 minit kan. Within one breath. 20 minit tuan-tuan sekalian. Kan? Itu yang berlaku di Riau. Penyelam-penyelam Melayu kita bocorkan kapal-kapal Belanda. Berundur dia ke Melaka. Dikejar oleh Raja Haji Fisabilillah. Sampai di Melaka, tuan-tuan sekalian. Kepung Melaka. Nyawa-nyawa ikan dah. Kalaulah tidak kerana khianat, ada siapa yang memberitahu kepada pusat Belanda di Batavia. Batavia sekarang Jakarta. Maka pagi-pagi diambush Raja Haji Fisabilillah syahid dekat Teluk Ketapang. Kat Melaka. Jadi mana ada kita menang, ada kita kalah, ada kita menang, ada kita kalah, ada kita menang, tapi menyerah tidak sekali. Menyerah tak sekali. Orang Melayu kita ni tak sekali, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan, saya mengkaji 3 jenis darah. Kan? Daripada ahli psikologi ataupun Quran ataupun ahli maknanya darah, dan ini benar real tau. Orang Arab dia memang terkenal dengan pengkhianatan. Darah dia tu dia mudah jadi khianat. Khianat ni sifat manusia, tapi orang Arab mudah khianat. Kan? Dia memang mudah khianat sebab tak tahu memang darah dia tu mudah khianat. Itu perangai orang Arab. Sebab itu kalau kita tengok maksudnya banyak pengkhianatan daripada maksudnya Arab, dan memang al-Arab asyadul kufra wan nifaq. Paling munafik, paling kufur kalau tak beriman. Orang Yahudi ni dalam darah dia darah pengecut. Dia memang pengecut, tuan-tuan sekalian. Kan? Dia inborn, dia ada darah pengecut. Dia tak berani berlawan bertentangan, dia pakai proksi-proksi je. Kan? Dia tak berani betul-betul, dia mana darah pengecut. Kan? Bagaimana dia pernah di sudut psikologi pun dia pernah dihambakan oleh Firaun, dihalau satu negara ke satu negara. Jadi darah dia ada darah pengecut. Orang Melayu, tuan-tuan sekalian, tak tahu tak apa yang ada kat darah tuan-tuan sekalian. Kita ada amok. Amok ni maknanya berani. Amok ni bukan yang bini kita mengamuk baling pinggan tu bukan. Itu mengamuk. Amok ni sampai satu stage dia tak ada rasa takut dah. Dia tak perlukan benda-benda, dia ada inborn. Lain-lain mana ada benda daripada orang Melayu.
Itu kelebihan orang Melayu. Itu bukan kita claim tau. Perkataan amok dalam dictionary kamus bahasa Inggeris sendiri adalah daripada perkataan Melayu. Amok tu. Dia lembut satu stage, dia hilang. Kalau Jepun dia ada kamikaze. Kamikaze, nak jadi kamikaze terpaksa pakai benda-benda terlarang. Dia isap ganja lah, maaf saya sebut, isap benda-benda terlarang. Orang Melayu tak boleh benda tu. Dengan sendiri dia ada satu stage, dia akan berani, dia tak takut dah. Terbukti tuan-tuan sekalian. Maknanya perang Belanda, perang Portugis, kita menang, kita kalah. Kita menang, kita kalah. Kita menang, kita kalah. Sampailah Belanda hilang negara di negeri Belanda. Dia dikalahkan oleh Napoleon Bonaparte daripada Perancis di Belanda, di Eropah sana itu. Jadi dia tak ada negara. Raja dia lari pergi ke British. Huruf ke-18. Lari pergi ke British. Macam mana status negara Belanda di seberang laut? Maka Raja Belanda kata, British, kau ambil lah. Aku dah tak ada negara. Itu bahasa tak senang faham. Kau ambil lah. Itu yang British datang ke negara kita. Sebab Belanda dah tak ada negara. Sekali British datang kemari, British tengok, ui, patutlah Portugis dengan Belanda datang kemari. Dia orang ni banyak harta rupanya. Banyak harta lah. Banyak emas. Itu yang Inggeris beria-ria pula menjarah hasil negara kita ni. Tuan-tuan sekalian. Kemudian Napoleon Bonaparte kalah di sana. Napoleon Bonaparte kalah di sana, wujud balik negara. Jadi Belanda minta balik negara aku. British kata, oh, waktu kau tak ada negara, minta tolong. Lepas tu senang-senang nak minta balik, mana boleh. Maka berlakulah perjanjian Anglo-Dutch antara British dan juga Belanda. Suka-suka dibagikan tanah Melayu ni. Sebahagian kepada Belanda, sebahagian kepada British. Singapura ke atas, dibagi kepada British. Yang lain semua, Sumatera semua, itu Belanda ambil. Suka-suka dia. Itu suka-suka dia, tuan-tuan sekalian. Orang datang kat rumah tuan-tuan sekalian, buat perjanjian, ni bagian kau, ni bagian kau, ni bagian kau. Suka-suka. Tuan-tuan sekalian. Itu yang berlaku. Kurun ke-18. British dia kaji. British ni dia lead orientalis. Dia kaji psikologi orang Melayu. Dia kata tak boleh. Orang Melayu dan orang Islam ni, terutamanya orang Melayu, dia tak boleh dikalahkan dengan senjata. Sebab pertama orang Melayu itu sendiri. Yang kedua orang Islam itu sendiri. Sebab dalam modul dalam Islam, ada satu modul mencintai mati lebih daripada mencintai hidup. Mencintai akhirat lebih daripada mencintai dunia. Jadi macam mana nak kalahkan? Itu dia berperang habis-habisan. Dia mencintai mati lebih daripada mencintai dunia. Macam mana? Itu yang British, dia buat perjanjian-perjanjian. Dia tak perang secara langsung. British tak ada perang secara langsung. Portugis ya. Belanda ya. British tak. Dia faham benda itu. Itu ditipu dengan perjanjian dan sebagainya. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Habis bab yang ke-3. Habis bab yang ke-3. Okey, kita selawat dululah. Saya tengok ada yang dah kaki dah melunjuk. Dah mengantuk. Okey, minta kita berdiri pelan-pelan. Kita selawat dulu. Okey. Ambil mahal kian lepas 1 jam. Okey. Okey. Okey, selawat yang kita pilih selawat Badariyah lah. Sebab Badariyah saya rasa semua orang hafal. Kalau selawat yang jarang-jarang dengar nanti, dalam saya ceramah, saya selawat, pengsan saya ke sini tu seorang. Jadi maknanya selawat Badariyah tu selawat yang disusun sempena mengingati sahabat-sahabat yang dalam peperangan Badar. Okey. Jadi sama-samalah kita berselawat, sama-sama pahala, memberkati lagi majlis ni dan menghilangkan lenguh-lenguh kaki dan pinggang kita insya-Allah.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin. Tawassalna bismillah wa bil hadi lillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Salatullah habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah. Istajib do'ana ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah. Istajib do'ana ya Allah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Salatullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Okey, boleh duduk. Hilang tak lengah? Kalau lengah lagi nanti kita bangun lagi selawat lagi. Okey. Okey, tuan-tuan muslimin muslimat rahmatullah sekalian. Bab pertama tanah ni. Okay, bab yang kedua mengenai sejarah amanah Nusantara kita. Bab yang ketiga kita dah bincang sejarah Islam Nusantara. Okey, bab yang keempat. Bab yang keempat saya nak cerita mengenai jati diri tuan-tuan sekalian. Okey, jati diri Melayu paling kurang ada 16. Saya tak dapat ceritalah pada hari ini semua. Okey, kalau tidak akan jadi 3 hari tuan-tuan kita berceramah. Kalau tuan-tuan nak ikut, esok pagi saya akan ada ceramah dekat Museum Taiping Perak pasal senjata-senjata Melayu. Kan? Akan Museum Taiping. Memang Museum Taiping betul. Nanti boleh bersana pagi-pagi start pukul 9 lah. Saya sejam di sini kan. Tuan-tuan datang solat subuh mana-mana. Esok pagi kita akan ada kat Museum Taiping 2. Pagi senjata Melayu, petang mandi minyak. Mandi minyak tu bukan kita nak tunjuk mandi minyak biar gagah, tak. Macam mana konsep mandi minyak Melayu. Kan? Yang akan membentang bersama saya mandi minyak tu pengasas Nona Rogai. Datuk Anissa Sharifah Barak Bah. Yang memang kalau siapa biasa minyaknya Nona Rogai kan.
Dia akan bentang. Macam mana membuat minyak Melayu. Minyak ni bukan saja untuk kekuatan, dia ada untuk penyakit ataupun perubatan dan kecantikan. Kalau ibu-ibu kakak nak tahu macam mana cara minyak untuk kecantikan, boleh datang esok. Kan? Okey. Jati diri Melayu ada 16. Paling kurang setiap anak Melayu kena ada satu jati diri. Baru dia akan sayangkan agama, bangsa dan negara dia. Paling kurang. Dan yang menarik dia, jati diri Melayu ni telah diislamkan, diselaraskan, disesuaikan dengan syarak, tuan-tuan sekalian. Itu yang menariknya ni. Tuan-tuan sekalian, saya nak bagi analogi mengenai jati diri dan penting jati diri ya. Okey. Orang Yahudi, tuan-tuan sekalian, dia tak ada negara lebih daripada 2000 tahun. Orang Yahudi ya. Dia tak ada negara lebih 2000 tahun. Dia dihalau daripada Jerusalem pada 70 Masihi. 70 Masihi itu ada satu panglima Rom namanya Titus ataupun Titus. Siapa-siapa biasa pergi Eropah ada satu jam jenama Titus ataupun Titus. Itu nama panglima yang menghancurkan Jerusalem. 70 Masihi dia dihalau daripada Jerusalem. Tak ada negara, tak ada tempat tinggal, tuan-tuan sekalian. Selama 2000 tahun, macam mana dia boleh jaga bahasa dia, dia boleh jaga tulisan dia boleh jaga agama dia, sampai tetap ada identiti bangsa dia. Kan? Di ketika banyak bangsa-bangsa di dunia ni terhabis, tulisan Sanskrit dah tak ada siapa pun yang baca pakai tulisan Sanskrit. Tapi dia ada, tuan-tuan sekalian. Sampai 1948, ketika British bagi dia tanah Palestin untuk buat negara, dia boleh buat negara dan ada lagi jati diri itu. Itu penting jati diri, tuan-tuan sekalian. Kan? Jadi tuan-tuan sekalian, jati diri Melayu ni dari 16. Paling kurang anak Melayu kena ada satu dalam diri dia kena tahu. Okay, saya tak apa cerita semua. Kita cerita daripada maknanya yang berapa lah boleh kita kongsi pada malam ni. Antaranya tuan-tuan sekalian agama. Agama tu sendiri jati diri orang Melayu. Bagaimana pendakwa-pendakwa kita berjaya membersihkan belief system. Sistem kepercayaan kita hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu memang satu kejayaan para sahabat dan para pendakwa pada orang Melayu kita ni. Memang kita berpegang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Tuan-tuan yang sembahyang, jagalah akidah betul-betul, pegangan betul-betul, selaras dengan ahli sunnah wal jamaah, pegang betul-betul. Itu jati diri orang Melayu kita. Lepas tu, ramai ustaz-ustaz kita cakap, orang Melayu tak boleh pisah dengan agama. Sebab belief system kita tu dah memang betul-betul. Sebab orang, salah satu jati diri memang kepercayaan atau belief system, tuan-tuan sekalian. Kan? Itu antaranya. Antaranya apa? Antaranya macam contoh budaya, maksudnya pendidikan budaya. Pendidikan budaya macam lagu dodoi. Kita terkenal dengan lagu dodoi. Lagu dodoi ni lagu ibu-ibu menghayun buayan untuk anak-anak. Kita terkenal, ada satu buku tebal ni tuan-tuan sekalian dengan lagu dodoi orang Melayu. Lagu dodoi ketika anak tu dibuai dengan lagu-lagu perjuangan tau, dengan selawat-selawat. Kan? Bonda penuh riang menerima bahtera merdeka. Putra-putri sayang sedang berjuang. Itu lagu dodoi orang Melayu dulu. Selain selawat-selawat, baca punya Quran dan sebagainya. Mak-mak sekarang lain. Lagu rap, tuan-tuan sekalian. Ya au, ya au, ya au. Macam mana anak nak ada semangat perjuangan? Kan? Dulu lagu dodoi itu kecil dah disebutkan pasal perjuangan, kemerdekaan, melawan penjajah, mempertahankan agama bangsa tanah air. Lepas kecil je, tuan-tuan sekalian. Kan? Apa lagi, tuan-tuan sekalian? Antara jati diri Melayu, persenjataan. Tuan-tuan sekalian. Senjata Melayu ada 7. Ada dipanggil segenggam. Segenggam ni macam-macam ada. Lawi ayam, lawi itik, kerambit, kuku harimau yang mata kat bawah tu. Itu dipanggil senjata segenggam. Ada dipanggil sepegang. Sepegang ni keris. Keris macam-macam keris ada. Keris alang, keris beko, keris tarung, keris selit, tepi sepegang. Ada dipanggil selengan. Selengan ni parang jambul, parang bongkol, parang ni. Ada dipanggil setangan. Setangan ni pedang.
macam-macam pedang orang Melayu tuan-tuan sekalian. Cinangkas, buaya berenang, sundang, pedang. Ada dipanggil sebediri. Sebediri ni tombak, macam-macam tombak ada. Tombak daun buluh, tombak daun sirih. Ada dipanggil senafas. Senapan ni memanah. Memanah senapan tu kan? Tak boleh. Tak boleh, tak kena. Kan? Senapang Melayu. Orang Melayu kita ni ada senapang. Tuan-tuan ingat jangan lekeh tau. Tuan-tuan, sejarah menyatakan bahawa belerang ditemui di China. Takkan tiba-tiba negara paling dekat dengan kita, tanah Melayu, tak dapat belerang dulu. Tiba-tiba US dapat belerang. Kita ada senapang, kita panggil istinggar. Senapang kita. Meriam, itu senjata senapas. Trakol, macam pistol, pendek. Kita berlawan tuan-tuan sekalian. Itu senjata senafas dia panggil. Dan dia ada senjata serasa. Senjata serasa ni tak nampak tapi rasa. Contoh racun orang Melayu. Nanti tuan-tuan search dekat Google, cuba type Malay poison. Orang putih kaji tebal ni buku Malay poison. Tak ada tempat-tempat lain ada racun sebitil orang Melayu. Rasa. Sebab tu Rosalind Dobie kan, tikam apa nama resident British, pakai badik sikit je meninggal tuan sekalian. Kita tak macam Arab, pedang beri-ri besar. Tak perlu, kita tak perlu macam tu. Kita main kira sikit je, sikit cukup. Racun dibilah, penawar di hulu. Penawar ada di hulu. Orang Melayu tak buat racun yang tak ada penawar. Keris-keris orang Melayu, hulu tu penawar tuan-tuan sekalian. Racun dibilah, penawar di hulu. Ni. Jadi maknanya itu persenjataan. Kalau tuan-tuan kaji persenjataan, kita akan rasa macam Masya Allah. Saya kaji persenjataan Melayu, saya rasa macam, hebatlah. Jepun memang ada katana. Pedang Jepun 3-4 macam tu je. Kita macam-macam senjata tuan-tuan sekalian. Kain ni tuan-tuan sekalian. Kalau saya dekat TikTok saya ada tunjuk. Kain pelekat orang Melayu ni, orang Melayu nampak macam ni lebay-lebay orang Melayu kan. Ini dari senjata ni tuan-tuan sekalian. Orang Melayu kita panggil cindai. Cindai ni dia ada cindai betina, dia ada cindai jantan. Pergilah jumpa tuan-tuan guru silat, belajar tuan-tuan sekalian. Cindai jantan tu yang ada simpulan kat sini lah. Nak lagi parah dia basahkan. Nak lagi parah dibungkus dengan batu tuan-tuan sekalian. Kalau tuan-tuan pergi bawa kereta, bawa kayu, ya untuk keselamatan. Tapi kena tangkap polis menjawablah. Tapi bawa kain ni, dia boleh bawa senjata ni tuan-tuan sekalian. Tak ada siapa. Pakcik banyak bawa kain? Alah, tak sembahyang. Bawa kain kan. Boleh bawa senjata tuan-tuan sekalian. Itu maknanya antara jati diri Melayu, mana persenjataan. Silat antara jati diri orang Melayu tuan-tuan sekalian. Orang belajar silat ada falsafah dia. Jadi silat dia bukan maksudnya semata-mata bertikam dia ada adab dia. Lepas tu orang belajar silat dia belajar adab sekali. Orang Melayu tak panggil silat tu ilmu menyerang. Dia panggil seni mempertahankan diri. Itu bahasa lembut dia. Orang belajar silat betul-betul dia takkan membuli orang lain. Sebab dia belajar dengan adab sekali. Belajar kat YouTube Belajar kat YouTube tu jadi bully sana, bully sini. Tapi kalau belajar silat, dia belajar adab sekali. Kita tak ajar anak kita silat, itu jadi bully kat universiti sana, bully kat universiti sini. Sebab belajar tu tak belajar dengan falsafah sekali. Apa lagi tuan-tuan sekalian? Maknanya jati diri orang Melayu. Antaranya adalah pakaian dan busana. Pakaian busana tu pakaian kita tu, macam-macam ada, tanjak, macam jenis tanjak ada. Antaranya apa? Seni ukir. Seni ukir Melayu tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan, bunga yang ada di senjata tak sama dengan bunga yang ada dekat kain batik. Bunga yang ada kain batik takkan sama dengan bunga yang ada kat rumah. Bunga yang ada kat rumah takkan sama dengan bunga yang ada kat tembikar. Bunga yang kat senjata biasanya bunga-bunga untuk ubat. Tuan-tuan dapat keris lama, tuan-tuan tengok. Cuba tengok bunga tu pokok apa. Itu biasa pokok-pokok untuk ubat luka tuan-tuan sekalian. Kalau yang lama-lama punya. Tak ada falsafah dia. Seni ukir Melayu ni tuan-tuan sekalian. Itu belum cerita bahan lagi lah. Bahan-bahan keris, bahan-bahan senjata kita. Saya kaji apa disebut sebagai tulang mawas. Dulu saya pun macam skeptikal, macam orang Melayu kita ada satu nanti tuan-tuan boleh search tulang mawas, ada manuskrip dia dekat Patani.
Patah ni macam orang Melayu kita buat tulang mawas. Tulang mawas ni naratif orang tua-tua kita, satu binatang macam orang hutan, tapi tangan dia tu besi. Tangan tu besi. Saya mula-mula dengar pasal tulang mawas yang detail pembuat keris Istana Terengganu. Dia buat keris Istana Terengganu sebelum almarhum Ayah Sultan Mizan minta dia buat 7 bilah keris. 2 sempat persembahkan, 5 lagi tak sempat, almarhum meninggal. Jadi dia persembahkan pada Sultan Mizan. Sultan Mizan kata tak apalah Tok, hadiah aja untuk Tok. Di mana ada 5 dekat dia. Dia kata salah satu ni ada tulang mawas. Hati saya, ya je Tok ni kan tulang mawas ni kan. Okay. Jadi saya selalu pergi ke Terengganu, saya ziarah dia. Satu hari dia cakap dengan saya, Ustaz, nak tengok tak tulang mawas? Dia membuka, saya tengok macam ni, tuan-tuan sekalian. Saya kata, Tok, janganlah ambil buat keris. Sebab kalau dah habis, takkan ada orang budak-budak muda takkan percaya. Biar kekalkan macam ini. Kan? Jadi saya macam mana aku dapat tulang mawas ni? Akhirnya saya dapat satu sampel tuan sekalian, tulang mawas. Kita bawa pergi ke lab UTM Johor. Kan? Tuan-tuan, tulang ni kan kalsium. Tulang kita kan kalsium. Tuan-tuan boleh bayang tak? Kalsium transform, bertukar menjadi iron, menjadi besi, tuan-tuan sekalian. Saya cakap, doktor, katakanlah kita kena scam. Saya tak berani nak ceritalah. Kita kena tipu lah. Katakan benda ni dibuat. Boleh tak buat? Mana ada teknologi boleh buat, Ustaz? Maknanya kalsium transform jadi besi, tuan-tuan sekalian. Jadi kalau saya dapat keris, saya bawa ke lab, ada setengah-setengah keris, ada kalsium dan ada iron. Mana betul keris dia bertulang mawas. Oh, tuan-tuan sekalian, kan? Itu jati diri orang Melayu tau. Itu rahsia-rahsia orang Melayu yang tak ramai kena ceritakan balik. Kan? Ni tuan-tuan sekalian, kan? Itu belum lagi kain cindai. Saya kata cindai ni baru-baru ni saya dapat satu kain cindai, maknanya pahlawan Melayu kita pakai. Dibakar, tuan-tuan sekalian, bakar kain tu lembut macam ni. Bukan kain Kevlar yang baru-baru ni, kain lembut macam ni. Kan? Bakar tak terjamah dengan api, tuan-tuan sekalian. Tak dengan api. Tengok kain. Kita di tengah dekat lab dekat UTM. Nak kaji apa bahan dia. Campak ke api tak terbakar, tuan-tuan sekalian. Orang Melayu kita pakai buat apa nama? Buat bengkong untuk mengurangkan impak kalau kena tikam. So kalau tikam tu luka juga tapi sikit lah. Tak betul-betul tembus, tuan-tuan sekalian. Dan maknanya boleh kain apa cindai itu boleh mengubat luka, berhentikan darah lah. Tuan-tuan sekalian, kan? Itu antaranya. Kemudian emas. Kan? Saya juga maknanya memerhati macam mana orang putih ni kaji pasal emas-emas orang Melayu kita ni. Orang Melayu kita ni emas bentuk-bentuk rupa dia. Kalau ikut kajian satu orang nama dia Michael Beckman. Michael Beckman ni dia kaji Malay silver and gold. Sebelum kurun ke-19 orang Melayu kita paling finest, paling seni pertukangan emas, tuan-tuan sekalian. Saya dapat satu contoh butang baju, contoh rantai-rantai orang lama, tuan-tuan sekalian. Nak tengok tu kena pakai ni lah, pakai pembesar tu, kantar pembesar tu, bunga tu macam mana. Saya kata orang dulu macam mana dia boleh buat? Dia bukan ada cermin mata. Dia bukan ada macam tu. Dia boleh buat kecil halus, tuan-tuan sekalian. Masya-Allah. Kan? Jadi itu belum penjagaan kesihatan. Mandi bunga. Associate dengan khurafat. Tapi tak, tuan-tuan sekalian. Kenapa mandi bunga orang Melayu? Bunga tu kena dipetik waktu duha. Pertama getah dia. Duha tu dia naik macam tu kan. Mana penuh getah tu. Yang keduanya tak semua bunga sesuai. Bunga ni ada madu Kan madu kan, maknanya lebah madu tu. Jadi ketika itu yang memang tengah penuh, itulah diambil, direndamkan dan dibuat mandi, tuan-tuan sekalian. Untuk kesihatan. Ibu-ibu boleh lah buat mandi bunga, tapi petik sendiri lah. Petik petang, petik waktu malam, tak adalah getah dia tu. Getah dia tu. Kan? Orang cakap mandi bunganya naik seri. Itu kan bahasa nak mudah faham, naik seri tu. Padahal dia punya unsur-unsur, chemical semula jadi yang ada pada bunga tu. Orang Melayu, tuan-tuan sekalian, Masya-Allah. Kan? Herba-herba. Itu belum cerita herba-herba, rempah ratus dan sebagainya. Ni tuan-tuan sekalian. Dan antaranya ilmu hikmah. Ilmu hikmah Melayu tu memang banyaklah, tuan-tuan sekalian. Saya ada orang memperlekehkan. Kalau orang Melayu ada parang terbang,
Kenapa tak boleh kalah British dan sebagainya kan? Kan? Benda kalau dalam kitab tauhid dibincangkan benda khawarikul adah. Khawarikul adah ni benda yang di luar kebiasaan. Kalau berlaku pada nabi dia panggil mukjizat. Kita semua tahu kan? Kalau berlaku pada wali dia panggil karamah. Kalau berlaku pada orang awam dengan maunah. Kalau berlaku pada orang yang engkar dia panggil istidraj. Kan? Memang wujudnya benda-benda pelik itu berlaku. Parang terbang tuan-tuan sekalian. Saksi hidup berapa ramai lagi tuan-tuan sekalian. Saksi-saksi hidup. Ini bukan mitos cerita kurun ke-16, kurun ke-17 tau. Kan? Perang dekat Semenanjung kita ni yang besar dua kali. Satu 1946. Waktu Jepun keluar daripada tempat kita, tunggu British, komunis nak ambil alih. 1946 bermula daripada Batu Pahat Johor sampai merebak ke Sungai Manik. Kan? Kalau cerita musuh bisit punya perang yang dekat lagi tu, lagilah macam perancangan dan sebagainya. Kan? Jadi tuan-tuan sekalian, wujudnya benda-benda macam tu. Kan? Jadi maknanya apabila kita dalami, anak-anak Melayu paling kurang kena belajar satu jati diri, baru akan mencari yang lain-lain. Tapi kalau dia belajar jati diri bangsa lain, dia akan jadi bangsa lain lah cerita dia. Dia takkan sayang pada agama bangsa dan tanah air ini. Ni. Dan sebab itulah tuan-tuan sekalian, bagaimana Abang Yaakob kita sebut tadi, kan? Termaktub dalam perlembagaan takrifan Melayu tu apa? Kan? Perkara 160/2. Orang yang beragama Islam, berbudaya Melayu dan berbahasa Melayu. Budaya Melayu yang jati diri itu yang telah diselaraskan dengan Islam. Kan? Jadi jati diri Melayu ni dia selaras dengan Islam. Kita tak ada, busana kita tak adalah sampai terbelah sana terbelah sini. Busana kita sesuai dengan Islam. Sudung dia, selendang dia, kita yang lelaki pakai samping dia, kan? Dah disesuaikan Islam. Dan berbudaya, budaya itu budaya yang sesuai dengan syarak. Itu kan ada pepatah menyatakan bahawa adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Kan? Maknanya ulama-ulama kita telah menyesuaikan apa yang dengan syarak, apa budaya-budaya Melayu kita ni. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey, bab yang terakhir, bab yang kelima. Okey. Saya suka kalau ceramah ni dengan nombor. Pertama, tuan-tuan tahu poin dia apa. 1, 2, 3, 4, 5 tahu. Taklah saya ceramah 2 jam, balik, apa benda Ustaz tu cerita tadi Esok pagi jumpa kawan-kawan. Engkau tak datang semalam, Ustaz tu ceramah. Macam-macam cerita dia ada tau. Boleh jemput lagi tu. Ustaz tu cerita pasal apa? Aku pun tak ingat, tapi sedap ceramah dia tu. Tapi aku pun tak ingat juga. Jadi, kalau by nombor ni, tuan-tuan tahu dia punya poin apa. Yang pertama mengenai maksudnya sejarah Nusantara kita. Yang kedua, Islam. Yang ketiga tadi, bawa lebih detail lagi, tentang Islam. Yang keempat, jati diri. Dan yang kelima. Okay? Kenapa tuan-tuan sekalian? Okay? Yang keduanya, kenapa saya suka by nombor? Tuan-tuan tahu bila nak habis ceramah ni. Okay? Kita ada 5 bab. Bab pertama, bab kedua, bab ketiga, bab keempat, bab kelima. Nabi dah. Tuan-tuan tahu bila nak habis ceramah ni. Okey. Bab yang kelima, kita dah cerita sejarah Islam lah, gedebat-gedebul. Apa kita nak buat? Kita nak buat apa? Kita nak buat apa? Tuan-tuan, saya nak bagi satu perumpamaan dulu untuk kita mudah faham. Perumpamaan kita mudah faham. Mana negara paling besar di dunia ketika ini? Ketika ini, mana negara paling besar di dunia? Siapa boleh jawab? Mana? Rusia. Kenapa dia paling besar? Sebab tanah dia 17 juta kilometer persegi. 17 juta kilometer persegi. Negara paling besar di dunia. Negara kedua terbesar di dunia, Kanada. 10 juta kilometer persegi. Yang ketiga, Amerika. Kurang lebih 9 juta. Maknanya kilometer persegi. China, 9 juta kilometer persegi. China, negeri China.
9 juta kilometer persegi. India 3 juta. 3.3 juta. India kilometer persegi. Semenanjung Tanah Melayu 330.000 kilometer persegi. Tak sampai sejuta pun tuan-tuan sekalian. Tak sampai sejuta pun. 330.000 kilometer persegi. Tak sampai sejuta pun. Ini tinggal negara kita. 330.000 tuan-tuan sekalian. Daripada 330.000, berapa banyak yang tidak ada di tangan orang Melayu, tuan-tuan sekalian? Kan? Tuan-tuan, saya nak cerita 2-3 case study. Pertama di Palestin. Di Palestin. Kalau sekarang ni orang sebut Israel, tapi adab kita tak sebut Israel, kita sebut Palestin. Tapi di sisi dunia, Palestin tak wujud. Israel yang didaftarkan di PBB sebagai negara 1948. Dia 22,000 kilometer persegi. Lebih daripada suku orang Arab yang jual kepada Israel. Lebih daripada suku permulaan 1948. Apabila dia beli, dia ramaikan orang dia duduk, tuan-tuan sekalian. Kan? Dia ramaikan orang dia duduk. Akhirnya dia dapat negara, dia boleh import orang-orang dia jadi majoriti. Bermula jual tanah. Sebab itu fatwa di Jerusalem haram jual tanah kepada orang bukan Islam di Jerusalem. Terlepas satu tanah, kalau tuan-tuan pernah pergi Palestin, ada satu bukit dipanggil bukit Mount of Olive, bukit Zaitun, Jabal Zaitun. Di Jabal Zaitun tu ada satu tanah orang Arab jual pada Israel. Situ satu, banyak di Jerusalem tu untuk antara benda yang tempat orang Islam betul-betul dijual pada Israel. Israel buat besar-besar dia punya bendera, tuan-tuan sekalian. Okey. Kajian kes kedua adalah Chechnya. Tuan-tuan nanti boleh search sejarah negara Chechnya. Chechnya ni negara orang Islam. Negara umat Islam, tuan-tuan sekalian. Chechnya. Dia pernah berperang betul-betul dengan Rusia. Dipimpin oleh satu orang imam perang namanya Imam Syamil. Ada tuan-tuan search sejarah Imam Syamil. Imam Syamil itu imam perang yang ketiga. Lawan betul dengan Rusia, tuan-tuan sekalian. Pendekkan cerita, Rusia dapat tawan halau banyak daripada orang-orang Chechnya keluar daripada negeri Chechnya dan negeri itu jadi negara Rusia. Banyak orang Chechnya pergi keluar, tuan-tuan sekalian. Antaranya duduk dekat negeri Tantan, dekat Central Asia, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan dan sebagainya. Negara hilang, tuan-tuan sekalian. Tapi tuan-tuan sekalian, dia berniaga, dia beli tanah balik kat Chechnya. Dia beli tanah balik, tuan-tuan sekalian. Apabila dah beli tanah, dia datang balik. Akhirnya dia berjaya mengembalikan negara Chechnya dengan pembelian tanah balik. Dan tuan-tuan sekalian, kita cerita mengenai negara kita, kita hanya 330.000 kilometer persegi, tuan-tuan sekalian. Saya nak anjurkan, kita motivasikan kepada seluruh anak-anak kita, ada niat dan tanggungjawab paling kurang satu orang kena beli satu rumah. Atau satu tanah, tuan-tuan sekalian. Daripada kecil, kita dah doktrinkan benda itu. Beli tanah, beli rumah, beli tanah, beli rumah, beli tanah. Anak-anak kita ni. Mampu tak mampu lain cerita. Cita-cita ada. Tapi benda tu tak pernah disebut. Tak pernah disebut. Kita biasa sebut jual tanah. Itu terpulang. Tapi jangan sampai daripada 330.000 tuan-tuan hilang. Kita nak macam tu, tuan-tuan sekalian. Kita belajar daripada sejarah. Ini benda yang real berlaku. Dia bukan cerita yang klaim-klaim omong tak ada. Tuan-tuan boleh baca sejarah Palestin, sejarah Chechnya, macam mana dia dapat kembalikan negara dia, tuan-tuan sekalian. Anak-anak dulu ni, maksudnya, okay, kita dah cerita pasal Melayu sebagainya, jati diri sebagainya. Apa kita nak buat? Apa plan action dia, tuan-tuan sekalian? Jadi, kalau anda kata ada tanah yang mungkin nak jual, usahakanlah orang Melayu kita belilah apa, usahakan. Dia balik. Kita beli balik, beli baik, tuan-tuan sekalian. Dan doktrinkan untuk anak-anak kita. Tak kisahlah, rumah flat ke rumah kecil-kecil, janji ada rumah, tuan-tuan sekalian. Janji ada tempat, janji ada tanah. Real estate. Kalau bahasa moden dia. Real estate penting, tuan-tuan sekalian. Negara-negara besar,
tak kisah dia banyak tanah 17 juta kilometer persegi, banyak tuan-tuan sekalian. Kita 330,000 je kilometer persegi, tuan-tuan sekalian. Jangan sampai hilang benda tu. Bermula dengan hilang, lama-lama nanti maksudnya boleh sampai hilang. Maksudnya pegangan kepada sebuah negara tu. Itulah yang saya nak anjurkan lah. So cerita-ceritalah. Sayangi negara kita, senari sayangi agama bangsa kita, dan maknanya kita buatlah sesuatu terutamanya untuk anak-anak muda. Saya yakin abang-abang, ayah-ayah dah settle lah. Tapi untuk anak-anak muda, generasi anak cucu kita, cucu-cucu kita itu, untuk kelangsungan kita kena menyedarkan dia mengenai sayang kepada agama ni, bangsa dan juga negara ni. Sebab kata pepatah Arab, hubbul watan minal iman. Mencintai negara sebahagian daripada iman. Kan? Jadi maknanya mencintai semua negara, tanah ni, real estate ni sebahagian daripada iman. Kan? Kita kena doktrinkan untuk anak-anak kita supaya jaga tanah ni, bukan saja jaga tapi pemilikan tu. Kan? Maknanya niatlah untuk anak-anak kita biar dia usaha cari, beli dan sebagainya. Muslimin muslimat rahmatullah sekalian. Okey, habis 5 bab sebagai penutup dia. Okey. Sebagai penutup, saya suka nak bawa maksudnya kalau sudut Islam, hadis Nabi SAW mengenai kebangkitan Islam akhir zaman. Kebangkitan Islam akhir zaman tu daripada 3 tempat. Satu daripada tanah Syam tu sendiri, Palestin tu sendirilah. Yang kedua daripada tanah Khurasan. Khurasan ni kalau sekarang ni main tanah tu adalah Afghanistan. Kan? Ada sebahagian daripada Iran, sebahagian di Pakistan, tu Khurasan. Dan satu lagi min qibalil masyriq, daripada sebelah timur. Oleh kerana hadis ni disebut daripada Madinah, timur Madinah mana wallahu alam. Mungkin India, mungkin Pakistan, mungkin kita Nusantara, mungkin China. Sebab itulah para sahabat dia berusaha mengislamkan anak-anak timur. Kerana daripada anak-anak timur ini akan menyemarakkan kebangkitan Islam itu. Jadi tuan-tuan sekalian, tuan-tuan suka ke tak suka, kita anak timur. Kan? Jadi maknanya dan maksudnya kita kena ada tahu benda tu. Dan benda ni tuan-tuan sekalian, orang Portugis, KP tahu tau. Kan? Sebab itu dia datang kemari, dia cuba kafirkan anak-anak timur balik. Lepas tu dia datang 3G. Anak kita kata 3 belajar. Bukan rahsia dah. Goal, glory, gospel. Nak kafirkan anak-anak timur ni tuan-tuan sekalian. Saya 2012 saya bawa orang pergi ke Palestin. And rupanya ada persidangan orang Nasrani dekat Palestin, termasuk rombongan daripada belah-belah kita di Malaysia ni lah kita panggil. Nak jadi cerita takdirnya, bas yang diorang guna malam tadi punya persidangan, pagi itu bas tu yang hantar rombongan saya untuk pergi ke border nak balik. Tertinggal satu kertas resolusi dia tuan-tuan sekalian. Kan saya kongsikan dekat Facebook saya, tuan-tuan boleh baca ni. Ustaz Amin resolusi daripada Jerusalem. Saya kongsikan. Benda tu bukan, saya bukan orang politik nak reka-reka cerita, tak guna pun tuan-tuan sekalian. Tapi saya nak ceritanya macam mana wujudnya. Maknanya kita perlu menjagalah tanah air kita ni. Kan? Sebab memang orang kafir tu ataupun orang Nasrani, orang Yahudi, dia tahu bangsa timur ni kita tak tahu mana. Dia cuba kafirkan balik. Sejak kurun ke-15 lagi tuan-tuan sekalian. Jagalah anak cucu kita, kan? Jati diri agama tu jaga, dan mudah-mudahan Allah pelihara diri kita dan anak cucu kita insya-Allah. Jadi saya rasa setakat saja dulu yang boleh kita kongsikan bersama. Panjang umur, murah rezeki, jumpa lagi insya-Allah. Kan? Kalau tuan-tuan nak ber-TikTok dengan saya, type Ustaz Amin. IG pun Ustaz Amin. FB pun Ustaz Amin jugalah. Kalau kat YouTube tu type dia Ustaz Amin, jumpalah Pak Cik ni tuan sekalian. Banyak fokus ceramah diorang kongsikan dekat YouTube dan sebagainya. Esok pagi siapa ada ke lapangan, saya jemput ke Museum Taiping Perak. Kan? Kita ada cerita pasal pagi itu pasal senjata Melayu, terutama Sundang. Petang tu mandi minyak. Mandi minyak tu diajar cara buat minyak untuk orang Melayu kita. Kan? Untuk kesihatan, untuk kecantikan, praktikal terus. Sebab maknanya kita nak semarakkan balik ilmu-ilmu herba
yang bagus untuk kesihatan lah, kan, untuk umur kita. Jadi saya tengok depan saya semua dah tidak muda ya. Bukan tua sensitif, tidak muda. Jadi kita bercita-citalah menjadi orang yang tidak muda yang sihat. Kan, dengan jalan kita jaga kesihatan kita. Itu esok kita bincang petang esok di Museum Taiping Perak. Okey, sekian aqulu qauli ma sami'tum, astaghfirullah li wa lakum wa lisailil muslimin, faya fauzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan doa, siap. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mudah-mudahan Allah jadikan saya dan kamu sekalian hamba Allah yang saleh dan salehah, yang sentiasa mentaati perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur di atas segala nikmat-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur di atas segala nikmat-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa beristighfar di atas segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Jika Engkau matikan kami dalam keadaan beriman dan tanpa sebarang fitnah serta kekecewaan, ya Allah. Sudahi hidup kami dengan husnul khatimah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kesembuhan kepada yang sakit di kalangan kami, ya Allah. Berikan bantuan-Mu pada yang susah di kalangan kami, ya Allah. Berikan kesabaran-Mu kepada yang diuji di kalangan kami, ya Allah. Dan kurniakan keselamatan kepada yang diuji dan dihasad oleh orang-orang yang menghasad di kalangan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharalah kami dan anak-anak kami daripada perkara-perkara yang tidak kami ingini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan keberkatan kepada negara kami ini, ya Allah. Kurniakan kebaikan kepada kami di dunia dan di akhirat, ya Allah. Dan hindarkan kami daripada api neraka-Mu, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. منكم تقبل يا كريم.